Kalau kita tengoklah video tu kan, kita boleh nampak yang Anzalna ni sedih je, sayu je, menangis je. Kenapa Anzalna nangis? Assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo yorobun. Anda bersama dengan saya Cema dalam Boom Expose. Setelah beberapa ketika Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin meninggalkan kita, yang juga bermaksud wajah eksklusif untuk tudung Loveta juga kosong, akhirnya mereka menjumpai pengganti Siti Sarah. Jadi siapakah pengganti untuk arwah? Ini dia Anzalna Nasir. Jadi macam mana kita tahu yang Anzalna ni wajah eksklusif untuk tudung Loveta? Baru-baru ini Anzalna ada post satu video di laman Instagram miliknya, iaitu video kempen untuk tudung terbaru jenama Loveta ini. Kalau kita tengoklah video tu kan, kita boleh nampak yang Anzalna ni sedih je, sayu je, menangis je. Kenapa Anzalna nangis? Menurut Anzalna, dia merasa sayu sepanjang proses penggambaran sebabnya dia merindui arwah Siti Sarah dan dia juga meminta maaf pada produksi sebab dia tak dapat membuat yang terbaik. Katanya proses penggambaran ini terlalu menyentuh hatinya sehingga dia terlalu emosi, menangis-nangis dia. Tak apa, Anzalna, kita faham sebabnya kalau kita merindui seseorang yang tiada lagi, air mata sahajalah cara untuk kita meluahkan rasa rindu. Kita memahami Anzalna. Tapi guys, kenapa Anzalna setuju untuk menjadi wajah eksklusif untuk Loveta? Kalau korang nak tahu, Anzalna ni sejak dia bertudung, dia dapat banyak gila offer dari dalam negara dan juga luar negara. Tapi dia memilih untuk menjadi duta untuk Loveta. Katanya selain daripada fabrik Loveta yang berkualiti, dia juga nak jadi sebahagian daripada keluarga Loveta sebab nak menunaikan hasrat arwah Siti Sarah. Dulu arwah Siti Sarah pernah memberitahu hasratnya lah untuk meneruskan legasi Loveta selama yang boleh dan juga membantu pekerja-pekerja di bawah syarikat ini untuk menanggung keluarga mereka. Jadi itulah sebabnya Anzalna menerima tawaran Loveta untuk menjadi wajah eksklusif untuk jenama tersebut. Jadi kami di Boom Malaysia mengucapkan tahniah kepada Anzalna kerana menjadi wajah eksklusif untuk jenama Loveta bagi menggantikan arwah Siti Sarah. Dan kepada penonton di luar sana, jangan lupa untuk kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah Siti Sarah. Semoga beliau berada di kalangan orang-orang beriman. Jadi itulah dia story sis pada kali ini. Korang suka ke tidak? Kalau korang suka, jangan lupa untuk follow Boom Malaysia di semua social media platform. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Dan korang dah tengok video ni sampai habis, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe Boom Malaysia. Lepas tu turn on notification di bawah supaya korang akan dapat notifikasi every time we post new video mengenai berita-berita menarik di Malaysia dan juga luar Malaysia. Sampai di situ sahaja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang bersama dengan saya, host anda Cema di Boom Expose. Bye! Annyeong!